Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto. Okey. Hari ini 18 Jun 2025, keadaan keseluruhan market kripto ada penurunan berbanding semalam. Keadaan market telah turun pada 3.23 trilion. Manakala untuk harga SRP juga seperti yang dijangka telah turunlah. Okey, bila kes mahkamah ICC lawan SRP diteruskan, automatik harga SRP akan turunlah. Okey. Baru jangka sebelum ni semalam dah ada kenaikan sebelum kes diumumkan. Bila kes ni diteruskan, automatik harga SRP akan jatuh lah. Okey, sekarang ni harga SRP 2.16 dolar per token dengan market cap 127 bilion. Okay, hari ini saya nak update tentang untuk kelulusan SRP ETF spot yang pertama di US lah. Okay. Seperti yang saya beritahu semalam, seperti yang telah dijangka, SRP spot ETF SEC telah delay lah. Seperti yang telah difikirkan lah semua orang, maknanya tu yang harga bertindak tu tak ada. Dua perkara ni harga telah jatuh lah 2.16. Okey, ni saya tunjuk sikit lah surat yang SEC hantar. Surat dihantar kepada Farklink Trade Share lah. Okey, Farklink yang patutnya 17 ni untuk permohonan SRP ETF diluluhkan lah. Tapi surat ni dia hantar kepada Farklink yang kata benda ni akan delay lah. Okey, ada 6 muka surat semuanya. Ini lebih pada pemakluman lah. Okey, benda ni telah delay, ditunda kepada tarikh yang akan diberitahu nanti lah. Okey, seperti yang telah dijangka lah. Okey, benda ni bila kes mahkamah ni tak ditunda, automatik permohonan SRP ETF juga akan ditunda jugalah. Okey. Okey, ni untuk SRP ETF apa pun kita tengoklah akan datang macam mana. Apa-apa yang paling penting kes mahkamah, itu je yang paling penting. Macam BlackRock pun tunggu kes mahkamah untuk SRP ETF juga. Kalau SRP ETF settle, boleh katakan semua perkara tu settle lah. Okay, banyak perkara baik akan berlaku pada SRP lah. Okay, termasuk BlackRock juga akan membuat filing untuk SRP ETF spot juga. Dan banyak lagi benda-benda bagus yang akan terjadi. Tapi bila kes SEC dengan SRP delay, terpaksalah banyak benda yang buruk berlaku lah, menyebabkan harga SRP jatuh apa semua mengharapkan kes ni settle 100%, bukan settle kali ikutnya. Benda ni dah settle dah, mana SRP bukan security, SRP kena bayar 50 juta saja dan lain-lain lah. Okay, cumanya nak tamak 100%. Okay, tak ada kes langsung, SRP settle kosong kes. Lebih kurang nak macam tu lah. Okay. Okay, nanti saya akan buat satu video lagi kelulusan SRP ETF spot dekat satu negara ni. Okay. Kalau apa yang saya beritahu sebelum ni, video lepas ada satu kelulusan SRP ETF dekat Mexico, dan ada satu lagi yang terbaru ni, besok 18 pelaksanaan SRP ETF dari satu negara lagi. Okey, bukan dekat US lah. Okey, dekat luar pada US. Okey, dekat itu sajalah update saya pada hari ini. Tengok harga pun tak ada 2.16 je. Saya target 2.5 ke apa semua. Mungkin bulan 7 ni ada satu khabar besar lah. Okey, harap-harap bulan depan ni SRP akan naik lah. Okey, khabar ni melibatkan SRP juga. Okey, cakap itu saja untuk berita saya pada hari ini. Boleh follow saya untuk dapat video pasal SRP dan kripto keseluruhannya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.